Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pagi ini Yayasan Pulau Malaysia meneruskan misi bantuan susul pulau di mana kedua buah kapal maritim telah bergerak iaitu KM Manjung dan juga KM Powira. Jadi untuk pulau pertama ni kita akan pergi Pulau Pemanggil dan menyantuni komuniti di sana. Jadi let's go. Okay guys, so sekarang kita dah tiba di Pulau Pemanggil di mana kita menyantuni seramai 13 ketua isi rumah. Alhamdulillah, tadi ada sedikit majlis dan kita terangkan tentang barang sumbangan dan juga bekalan yang mereka dapat untuk 2 bulan. Terima kasih kepada penyumbang dan juga ada taklimat keselamatan daripada Maritim Malaysia bagi persediaan monsun timur laut di Pulau Pemanggil. Jadi selepas ini kita akan teruskan di Pulau Au. Let's go. Okay, baik. Sekarang ni kita berada dekat Pulau Au. So di Pulau Au ni kita menyantuni seramai 39 ketua isi rumah. Jadi barang-barang pun kita telah unggah dan pergi ke JT utama. Jadi mari kita saksikan apa yang terjadi. So let's go. Kami berharap untuk tahun-tahun akan datang pihak Hutan dengan Maritim boleh bersama sekali untuk hantar bekalan-bekalan kepada kami. Alhamdulillah, selamat kita sampai di sini. Kita ambil gambar. Okay.